Cara nak cepatkan sembuh luka bersalin ataupun luka Caesar, Zila nak kongsikan dalam video ni satu testimoni di mana seorang rakan Zila pergi melawat dia, ziarah dia masa dia lepas bersalin. Masa tu dia duduk dekat tepi dinding tau, atas lantai, berlantaikan toto. So dia duduk menyandar. Saya cakap kenapa? Dia cakap sakit, tak boleh nak gerak langsung. Duduk atas katil memang tak boleh sebab katil kan dia bergerak, berdenyut kan. Jadi dia akan banyak pergerakan menyebabkan dia akan ngilu sangat. So dia cakap cubalah try makan ni resveratrol dengan polyphenol ni. Lepas tu bila dia makan, petang tu dia mesej, alhamdulillah dah boleh bergerak, dah boleh move daripada tempat dia. Kalau tak, dia tak boleh nak angkat langsung baby dia. Kena suami dia tolong pas, so dia pegang baru dia susu. Lepas dia dah siap susu, dia kena bagi dekat suami dia kena letak baby tu untuk tidur. So imagine macam mana kan 40 hari kita nak pantang dan kita tak boleh bergerak. So dia makan resveratrol dan polyphenol ni dan juga protein dan zinc dan vitamin C. Alhamdulillah hari pertama terus dah boleh bergerak. So lepas tu dia bagi tahu pantang dia kali ni, yang tu pantang kali kedua, bersalin kali kedua, berbeza dengan pantang sebelum ni. Yang tu kalau pantang seminggu 2 minggu masih orang kata macam baru bersalin. Jadi anda yang ada masalah luka, susah nak sembuh, cepat-cepat inbox Zila.